Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam forum ilmiah yang bertemakan peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Sir Richard Orla-Winston dan Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Bahasa Melayu bukan sekadar deretan huruf di atas kertas, bukan hanya sekadar sebutan di bibir manusia, tetapi jiwa bangsa yang mengalir dalam setiap denyut nadi rakyatnya. Bahasa inilah yang menzahirkan budi, membikai fikiran dan memupuk kasih pada tanah air tercinta. Dalam sejarahnya, muncul insan-insan hebat yang menyalakan suluh perjuangan bahasa, iaitu duanya daripada Sir Richard Orla-Winston, seorang sarjana barat yang mengangkat ilmu bahasa Melayu ke persada dunia, dan Profesor Dr. Asmah Haji Omar, Sri Kandi tempatan yang memperkasakan bahasa ini di menara ilmu. Saya, Nur Izzati Isyirah binti Mazlan Sapri, moderator pada hari ini. Bersama saya, dua panel yang tidak kurang hebatnya. Panel pertama, Saudari Kristina akan membincangkan tentang Sir Richard Orla-Winston, manakala panel kedua, Saudari Farah akan membawa kita menyelusuri perjuangan Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Maka, marilah kita mulakan perjalanan ilmu ini dengan mengenali latar belakang kedua-dua tokoh unggul ini, agar kita dapat tahu dari mana datangnya sinar yang menyuluh jalan perjuangan bahasa kita. Saudari Kristina, boleh kongsikan kepada kami siapakah gerangan Sir Richard Orla-Winston yang sering disebut dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu? Baiklah, terima kasih moderator. Nama sebenar tokoh ini ialah Sir Richard Orla-Winston yang dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, Inggeris. Beliau merupakan seorang pakar, pengkaji timur dan pentadbir koloni British yang memiliki kemahiran mendalam tentang tanah Melayu. Winston mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College, Oxford. Semasa berkhidmat sebagai kadet dalam perkhidmatan awam Persekutuan Tanah Melayu, beliau mengambil peluang untuk mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Sebagai seorang sarjana, Winston telah berjaya memelihara banyak hasil tulisan kesusasteraan Melayu, termasuk karya agung seperti Sejarah Melayu. Selain menulis pelbagai karya penting berkaitan bahasa dan masyarakat Melayu, pada akhir Disember 1902, beliau berkenalan dengan R.J. Wilkinson, individu yang memperkenalkan kepada bidang pengkajian sosiologi. Melalui pengaruh Wilkinson, Winston telah dipindahkan ke Kuala Pilah pada tahun 1913 dan dilantik sebagai pegawai daerah. Kemudian, pada tahun 1916, beliau menyertai Jabatan Pendidikan dan hasil sumbangan ilmiahnya. Dan beliau telah dianugerahkan ijazah kehormat D. Lic. daripada Oxford. Pada tahun 1921, beliau dilantik sebagai Presiden pertama di College Raffles. Sir Richard Winston akhirnya bersara daripada bidang pendidikan pada tahun 1946 setelah banyak berjasa dalam memartabatkan warisan ilmu dan kesusasteraan Melayu. Terima kasih Saudari Kristina. Sungguh luar biasa, sebuah perjalanan perjuangan yang tidak mengenal penat lelah. Setiap tokoh pasti ada penerus perjuangannya. Saudari Farah, mari kita hayati pula kisah seorang ilmuwan wanita yang menjadi kebanggaan bangsa, iaitu Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau merupakan wanita Melayu pertama memperoleh PhD dalam Linguistik Am dari Universiti London. Sepanjang kerjayanya di Universiti Malaya dan UPSI, beliau banyak menyumbang dalam bidang linguistik dan bahasa Melayu, termasuk mengkaji bahasa peribumi serta bahasa orang asli. Seterusnya, beliau telah menulis lebih 45 buku akademik, menjadi pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan Persatuan Bahasa Moden Malaysia serta aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka.
Atas jasa besarnya, beliau menerima pelbagai anugerah seperti Ahli Mangku Negara pada tahun 1973, Tokoh Ilmuwan Bahasa 2001 dan Anugerah Pencapaian Cemerlang Sepanjang Zaman pada tahun 2012. Kajian terbarunya meneliti bahasa dalam surat Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang menggambarkan sejarah dan budaya Kedah. Itu sahaja daripada saya. Dari latar belakang kehidupan yang berbeza, kedua-dua tokoh ini menyatu dalam satu matlamat, iaitu cinta terhadap ilmu dan bahasa. Mari kita teruskan bicara ini dengan menyelami sumbangan Sir Richard Olaf Winstead. Saudari Kristina, dipersilakan. Dengan pengetahuan mendalam dalam bahasa dan budaya Melayu, Sir Richard Olaf Winstead telah dilantik memegang beberapa jawatan penting termasuk sebagai pengarah pendidikan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1924. Semasa bertugas di Kuala Pilah, beliau menghasilkan dua karya penting iaitu Malay, A Simple Grammar with Conversation dan A Dictionary of Colloquial Malay, English and English Malay. Kamus tersebut dianggap bernilai kerana mengandungi banyak maklumat tentang geografi tempatan serta kosakata bahasa Indonesia. Selain itu, beliau memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di Tanah Melayu dan Singapura. Antara sumbangan besarnya ialah penubuhan Sultan Idris Training College SITC pada tahun 1922 yang bertujuan melahirkan lebih ramai guru Melayu berpendidikan tinggi. Atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam bidang pendidikan, Universiti Melaya menganugerahkan beliau ijazah kehormat Doktor Undang-Undang LLD pada tahun 1951. Dari segi pemikiran, beliau menggunakan pendekatan pemikiran funksionalisme dari apabila pihak penjajah British menyedari bahawa agama Islam mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Melayu dan sebarang penghinaan terhadap agama boleh mencetuskan penentangan terhadap pentadbiran British. Selain itu, beliau turut menerapkan pendekatan pemikiran humanisme iaitu pendekatan yang menilai dan mengkaji manusia dari aspek pegangan agama, tingkah laku serta pandangan bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat kritis dan rasional. Di samping itu, beliau juga menggunakan pendekatan pemikiran sejarahisme yang mengutamakan pandangan bebas dalam memahami fakta sejarah serta bergantung sebenarnya pada akal fikiran bagi mencari kebenaran dan jawapan yang objektif. Itu sahaja. Sungguh luar biasa sumbangan seorang sarjana barat yang benar-benar memahami denyut nadi bahasa Melayu. Baiklah, kita pergi pula kepada panel seterusnya. Seorang tentang Profesor Dr. Asmah Haji Omar, seorang pejuang bahasa tempatan, Sri Kandi ilmu yang mekar dalam dunia akademia. Sebagai Farah, dipersilakan. Baik, saya akan berkongsi tentang tokoh yang sangat penting dalam dunia bahasa Melayu iaitu Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Beliau merupakan seorang tokoh linguistik terkenal di Malaysia yang banyak menyumbang dalam bidang bahasa Melayu, khususnya dalam kajian linguistik dan pendidikan. Dari segi peranan, Profesor Asmah memainkan peranan besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Beliau memperkasa bidang linguistik bahasa Melayu yang merangkumi kajian fonetik, fonologi, sintaksis dan sosiolinguistik. Kajian-kajian beliau membantu memperkukuh struktur bahasa Melayu dan menjadikannya lebih mantap sebagai bahasa ilmu. Selain itu, beliau juga aktif menggubal istilah baharu untuk pelbagai bidang supaya bahasa Melayu dapat digunakan dalam sektor moden seperti sains dan teknologi. Usaha ini membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu bersaing dan berkembang mengikut arus kemajuan. Seterusnya, Profesor Asmah turut menghasilkan pelbagai karya ilmiah yang dijadikan rujukan utama oleh pelajar dan penyelidik di dalam serta luar negara. Antara karya beliau yang terkenal ialah Susur Galur Bahasa Melayu dan The Malay Grammar. Hasil tulisan ini memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu linguistik bahasa Melayu. Dalam bidang akademik, beliau juga berperanan sebagai pensyarah dan pembimbing pelajar pasca siswazah sekaligus menyumbang kepada kemajuan pendidikan tinggi di Malaysia.
Selain itu, beliau terlibat secara aktif dalam pembangunan dasar bahasa melalui institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memastikan bahasa Melayu terus diperkasakan. Seterusnya, dari segi pemikiran pula, Profesor Asmah percaya bahawa bahasa Melayu mesti dimartabatkan sebagai bahasa ilmu yang relevan di peringkat global. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga lambang budaya dan identiti bangsa yang perlu dipelihara. Akhir sekali, beliau berpandangan bahawa bahasa Melayu perlu bersifat dinamik dan terbuka kepada perubahan supaya terus kekal segar, hidup dan sesuai digunakan dalam dunia moden yang sentiasa berubah. Itu sahaja daripada saya. Setiap perjuangan memiliki warna dan coraknya yang tersendiri. Namun di hujungnya, semua bertemu pada satu tujuan yang sama, iaitu memulihkan bahasa dan bangsa. Saudari Christina, apakah persamaan antara Sir Richard Olafiston dengan Profesor Dr. Asmah Haji Omar? Baiklah, terima kasih moderator. Persamaan antara Profesor Dr. Asmah Haji Omar dan Sir Richard Olafiston. Kedua-duanya tokoh memainkan peranan penting dalam memperkembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu melalui kajian, penulisan dan pendidikan. Selain itu, kedua-duanya terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan sama ada di institusi pengajian tinggi maupun pusat latihan guru. Seterusnya, mereka menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam bidang bahasa dan linguistik Melayu. Di samping itu, kedua-dua tokoh turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu dan pembinaan sistem bahasa Melayu yang kukuh. Akhir sekali, usaha mereka telah membantu memperkayakan warisan bahasa serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya yang bernilai tinggi. Terima kasih Saudari Christina. Saudari Farah pula, tentu ada perbezaan yang membezakan jalan perjuangan kedua-dua tokoh besar ini. Boleh anda jelaskan sedikit bagaimana? Baiklah, pada pendapat saya, terdapat beberapa perbezaan antara pendekatan Profesor Dr. Asmah Haji Omar dan Sir Richard Olafiston. Yang pertama, asal dan latar belakang. Profesor Dr. Asmah Haji Omar ialah tokoh tempatan Malaysia, manakala Sir Richard Olafiston ialah sarjana dan pentadbir British. Yang kedua, matlamat dan tujuan mereka. Profesor Asmah berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu, manakala Wisted mengkaji bahasa serta budaya Melayu bagi tujuan pentadbiran dan kepentingan kolonial British. Yang ketiga ialah bidang tumpuan. Profesor Asmah menekankan linguistik moden seperti fonetik, sintaksis dan sosiolinguistik, manakala Wisted memberi tumpuan kepada pendidikan dan kesusasteraan Melayu tradisional. Yang keempat ialah pendekatan pemikiran. Profesor Asmah menggunakan pendekatan nasionalisme bahasa, menekankan bahasa sebagai lambang jati diri dan maruah bangsa, manakala Wisted menggunakan pendekatan fungsionalisme, humanisme dan sejarahisme yang berasaskan kajian rasional, sosial dan sejarah. Yang kelima ialah sumbangan institusi. Profesor Asmah aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka serta institusi pengajian tinggi tempatan, manakala Wisted menubuhkan Sultan Idris Training College dan menjadi Presiden pertama College Raffles. Dan yang terakhir ialah karya utama mereka. Karya Profesor Asmah ialah Susur Galur Bahasa Melayu dan The Malay Grammar, manakala karya Wisted ialah Malay, A Simple Grammar Conversations and a Dictionary of Colloquial Malay English and English Malay. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya buat ialah Profesor Dr. Asmah Haji Omar dan Sir Richard Olafiston merupakan dua tokoh yang amat berjasa dalam pengembangan bahasa dan pendidikan Melayu, walaupun datang daripada latar dan tujuan yang berbeza. Profesor Asmah berjuang atas dasar nasionalisme dan cinta terhadap bahasa Melayu, manakala Wisted menyumbang melalui pendekatan ilmiah kolonial yang memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia luar. Kedua-dua tokoh ini tetap dianggap pemangkin utama dalam evolusi bahasa Melayu dan hasil usaha mereka terus menjadi asas penting dalam pengajian bahasa
budaya serta pendidikan di Malaysia hingga kini. Itu sahaja daripada saya. Baiklah. Masa berubah, dunia juga berbalik arah. Namun, adakah api perjuangan mereka masih menyala dalam jiwa bangsa kita hari ini? Saudari Farah, apa pandangan anda tentang realisasi perjuangan Profesor Dr. Asmah Haji Omar pada masa kini? Baiklah, terima kasih Saudari Izzati atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, perjuangan Profesor Dr. Asmah Haji Omar masih sangat relevan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, budaya dan identiti bangsa. Gagasan beliau bahawa bahasa Melayu perlu bersifat dinamik dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman amat penting dalam menghadapi cabaran globalisasi dan kemajuan teknologi. Usaha beliau dalam menggubal istilah baharu untuk bidang sains dan teknologi membolehkan bahasa Melayu terus digunakan dalam dunia moden. Namun, perjuangan beliau kini berdepan cabaran besar seperti pengaruh bahasa asing, penggunaan bahasa rojak serta sikap masyarakat yang kurang menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Oleh itu, perjuangan beliau perlu diteruskan melalui pendidikan, dasar bahasa yang tegas dan peranan media digital yang positif. Itu sahaja daripada saya. Benar, cabaran masa kini tidak boleh dipandang ringan. Saudari Christina, bagaimana pula dengan perjuangan Sir Richard Olafiston? Adakah ianya masih segar dalam dunia pendidikan dan bahasa kita pada hari ini? Saya rasa perjuangan Sir Richard Olafiston juga masih relevan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kajian bahasa Melayu. Sumbangannya dalam penubuhan Sultan Idris Technical College SITC telah meletakkan asas kepada sistem pendidikan guru di tanah Melayu. Selain itu, karya beliau seperti Malay, A Simple Grammar with Convocation dan A Dictionary of Colloquial Malay, English and English Malay kekal bernilai sebagai rujukan linguistik dan budaya Melayu. Namun, perjuangan beliau turut menghadapi cabaran dari sudut pemikiran kolonial yang dipengaruhi oleh perspektif barat. Oleh itu, hasil kajiannya perlu diteliti dan ditafsir semula secara kritikal agar selaras dengan nilai dan pandangan tempatan, sekaligus memperkukuhkan kefahaman terhadap warisan bahasa Melayu. Kesimpulannya, perjuangan kedua tokoh ini masih penting dan berpengaruh dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa dan pendidikan Melayu. Walaupun berdepan cabaran globalisasi dan pengaruh bahasa asing, semangat dan sumbangan mereka perlu diteruskan agar bahasa Melayu kekal dihormati, digunakan secara luas dan menjadi lambang jati diri bangsa. Itu sahaja. Subhanallah, sebanyak mutiara ilmu yang dapat kita kutip pada hari ini. Dua tokoh, dua zaman dan dua latar belakang yang berbeza, namun satu cinta yang sama, iaitu cinta akan bahasa Melayu. Sir Richard Olafiston, seorang sarjana barat yang menanam benih pendidikan dan ilmu bahasa di bumi Melayu. Profesor Dr. Asmah Haji Omar pula ialah seorang serikandi bangsa yang menyiram benih itu sehingga mekar menjadi warisan ilmu yang harum. Bahasa Melayu adalah roh bangsa dan tanpanya hilanglah maruah dan jati diri. Mereka telah membuktikan bahawa bahasa ini bukan sahaja hanya untuk dituturkan tetapi untuk difahami, dikaji dan dimuliakan. Walaupun pendekatan mereka berbeza, namun matlamat mereka adalah satu, iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Dua tokoh besar ini berjuang dengan cara mereka yang unik, tetapi mereka berdua memiliki satu kesamaan yang sama, agar bahasa Melayu terus hidup, dihargai dan dihormati. Di sini, izinkan saya mengakhiri forum ini dengan sebuah pantun yang penuh makna. Bahasa jiwa bangsa sejati, disulam indah warisan pertiwi. Jasa tokoh kekal di hati, bahasa Melayu terus dihargai. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini memberi inspirasi untuk kita terus menjaga dan memartabatkan bahasa kita yang tercinta ini. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang telah memberikan perkongsian yang sangat berilmu nilai, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir untuk mendengarkan dan menyokong forum kita pada hari ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.